Allah SWT berfirman, Matalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli thumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Maksudnya, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang Dia kehendaki. Hari ini kita imbas kembali kisah pemasangan karpet di Masjid Jannatun Naim, Parit Kemang. Masjid yang telah berusia lebih 50 tahun ini dibina di atas tanah wakaf Allahyarham Tuan Haji Abu Naim dan terus menjadi pusat ibadah masyarakat setempat. Apabila kebanyakan masjid memilih corak yang sama, pengerusi Tuan Haji Sudarman, setiausaha Tuan Haji Mesbah bersama barisan AJK telah membuat keputusan yang berani. Mereka memilih karpet Al-Akbar bermotif geometri moden berwarna turquoise yang bukan sahaja unik tetapi menyerlahkan keindahan ruang solat. Pasukan TH Sharaf Ali menyiapkan pemasangan ini dalam masa 2 hari dengan kerja yang teliti dan kemasan profesional, sambil disaksikan jemaah yang turut teruja melihat teknik pemasangan kami. Hasilnya, pemasangan yang kemas, eksklusif dan sangat memuaskan hati sehingga mendapat pujian serta kepuasan penuh daripada pihak masjid. Karpet setebal 13 mm dipadankan dengan span 11 mm menghasilkan keselesaan 24 mm, memberi rasa empuk dan selesa kepada para jemaah ketika bersolat. Jika masjid anda inginkan corak yang berbeza, lebih eksklusif, kami sedia membantu. Jom tukar karpet masjid anda. Hubungi kami di +6 016 66 07786. Karpet Masjid THS diperbuat dari kualiti yang terbaik.